Sebab kalau mak ayah nak bagi pada salah satu anaknya semasa hidup, mak ayah kena tukar nama pada yang nak diberi. Betul, saya setuju dengan cadangan encik lah. Sebab yelah, kalau cakap mulut ni proses dia panjang. Kena buat pengesahan hibah, lepas tu nak itu ini lagi. Kalau pengesahan hibah tu tak sah, dia jadi wasiat, kena minta persetujuan. Kalau waris tak bagi, dia akan jadi faraid balik. Kalau kata ada yang nak lepas, kena proses dia kena beli pula. Proses dia panjang. Dia ada pro dengan con lah. Sebab ada kes yang saya tengok, dia memang nak bagi dekat anak, tapi bila dah tukar cara betul 14A, tiba-tiba anak tu meninggal. Dia jadi konflik pula dengan pasangan, dengan menantu, dengan cucu. Ada kes yang macam tu. Jadi benda ni, bila kita buat sesuatu, kita tawakal je lah. Sebab dia tak ada satu benda yang betul-betul tepat. Sebab kita tak tahu kita meninggal bila. Kita duk baca mak ayah meninggal dulu, tapi rupanya si anak tu meninggal dulu. Jadi sebab tu kita kena tawakal lah. Banyak apa-apa pun kita kena tawakal dan serah pada Allah SWT lah atas segala urusan yang kita buat tu.